Jangan bazirkan emosi dengan harga emas. Nanti yang rugi diri sendiri. Saya selalu pesan kalau harga emas rasa berpatutan dan kita ada duit, beli saja. Jangan tunggu harga paling rendah. Sebab tak ada siapa pun tahu di mana harga paling rendah. Lepas beli pula, tak payah nak semak harga hari-hari. Harga naik seronok, harga turun kecewa. Itu namanya bazir emosi. Pantau harga bila nak beli lagi, bila nak jual. Itu sudah memadai. Saya pernah jumpa orang nak beli 4 dinar. Bila harga turun sikit, terus takut dan beli 1 dinar ni saja. Hari ni harga yang dah naik jauh lebih tinggi. Yang tinggal cuma satu perkataan. Menyesal. Sebab tu, kalau niat kita menyimpan untuk jangka masa panjang, jangan terlalu fokus pada harga. Fokus pada berapa banyak gram yang berjaya kita capai. Kita kumpul. Orang yang berjaya simpan emas bukan kerana pandai teka harga, tetapi kerana berani bertindak dan berkonsisten menambah gram. Nak mula simpan emas rendah RM100 melalui akaun Get Public Gold? Klik link di bio, isi borang sign up. Saya akan bantu sebaiknya.